Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Nur Aim Hazimah, wartawan Celik Spartan TV. Pada 8 Mei 2025 telah berlangsung kejohanan olahraga tahunan bagi Sekolah Kebangsaan Parit Tongah kali ke-49. Bersama-sama saya Puan Syamila binti Mat Arfin, Guru Besar SK Parit Tongah. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, kabar baik ini. Apa pandangan Tuan Guru Besar tentang kejohanan olahraga tahunan pada kali ini? Alhamdulillah, kejohanan olahraga pada kali ke-49 ni saya lihat sangat meriah dengan kehadiran ramai juga ibu bapa dalam anggaran dekat 100 orang lah, termasuk yang tempat duduk tu kita sediakan 80, tapi saya tengok kehadirannya memenuhi ruang dan juga di hadapan bangunan lah. Kemudian pada tahun ini kita adakan sedikit tambah baik, kita ada tambah kemah. Kemah, kalau tahun lepas kita ada 4 kemah, tahun ni kita ada 5 kemah dan dilengkapi dengan kipas lah untuk keselesaan ibu bapa yang hadir. Kemudian dari segi susun atur kedudukan kemah memang tersusun dan nampak meriah dengan bendera kecil sampailah ke hujung padang. Kemudian tahun ni juga kita teruskan macam tahun lepas, ada gerai jualan, ada 4 gerai jualan yang disediakan khaslah untuk pengunjung yang datang dan juga murid-murid sekolah inilah peserta kalau dia orang nak membeli ke apa-apa ke selepas sukan. Kemudian saya untuk tahun ini kita ada tema sukan tu bank. Kita ada 3 rumah sukan, masing-masing ambil satu BSN, kemudian CIMB dan juga Maybank. Saya tengok setiap dari rumah sukan tu sangat bersungguh-sungguh lah untuk persiapan kemah dengan kerjasama semua guru kat situ dengan murid-murid sekali. Kat situ saya tengok masing-masing sangat kreatif lah. Nampak menarik dan sangat teratur. Kemudian saya lihat lagi kerjasama antara cikgu, murid-murid, kemudian ibu bapa dan tak lupa jugalah kepada PIBG yang sangat komited untuk menjayakan kejohanan olahraga kita pada tahun ini. Dan secara keseluruhannya saya sangat berpuas hatilah dan haraplah untuk ke depan kita ada tambah baik lagi sebab rata-rata pengunjung yang datang, ibu bapa yang datang memuji dari segi pengurusan olahraga kita pada tahun ini sangat teratur dan sangat meriah. Kemudian untuk tambahan tahun ini kita adakan anugerah khas olahragawan dan olahragawati cilik. Yang ni kita memberi peluang supaya murid-murid tahap 1 ini dihargai dan mereka lebih semangat untuk berjuang pada tahun hadapan. Tahun depan mereka akan naik tahap 2, kena lebih gigih lah untuk nak mengekalkan anugerah yang mereka dapat tu. Dan saya harap untuk ke depan lagi lebih banyaklah acara yang kita pertandingkan sebab saya nak semua murid sekolah ini terlibat dan dapat hadiah masing-masing dengan kelebihan masing-masing setiap acara tu. Itu sajalah saya rasa. Terima kasih Puan kerana sudi ditemu ramah. Kejohanan olahraga kali ini menampilkan sedikit kelainan. Anugerah olahragawan dan olahragawati cilik telah diwujudkan tahniah Rumah Sukan Delima kerana menjadi johan pada kali ini. Tahniah semua.